Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM meminta masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat sejurus selepas solat Jumaat esok bagi memohon agar kualiti udara kembali pulih. Ketua Pengarahnya Dato' Osman Mustafa berkata beliau juga telah meminta masjid utama di bawah kelolaan JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin serta seluruh masjid dan surau di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk turut menunaikan solat hajat. Setakat pukul 10 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU terus merosot dengan 6 kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melebihi 200, manakala 27 kawasan lagi dengan bacaan tidak sihat iaitu melebihi 100. Bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Seberang Jaya 2 Perai iaitu 280, Bakar Arang Sungai Petani 252, Kangat 247, USM Pulau Pinang 244, Langkawi 242 dan Alostar 236. Datuk Lee Chong Wei memulakan kempen yang terbuka Perancis dengan bergaya setelah menewaskan pemain tuan rumah Malaysia Lavendras 21-7, 21-15. Pada pusingan kedua, Lee Chong Wei akan berdepan pemenang antara pilihan ketujuh Victor Eriksen dari Denmark dan pemain Hong Kong Wei Nan. Kejohanan tersebut merupakan peluang buat Chong Wei menebus kekecewaan setelah tewas di pusingan awal terbuka Denmark dan terbuka Korea tempoh hari. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Wei Feng gagal meneruskan kemarahan setelah tewas di tangan pemain Jepun Shou Sasaki 18-21, 11-21.